Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Okey, kali ni saya nak buat sambal ikan belimbing bulu. Okey, untuk buat sambal ni kena ada ikan. Ikan ni dibakar tawa je, boleh bakar di atas dapur. Tak kisah nak guna ikan apa, ikan kembung ke atau ikan selayang pun boleh. Okey, ni ada belimbing bulu, dah dipetik daripada pokok, boleh cuci dulu. Lepas tu ada cili padi. Kalau tak nak pedas, boleh campur dengan cili merah besar. So, bahan untuk buat sambal ikan belimbing bulu hanya 3 bahan ni saja, dan juga perasa garam gula ajino. Okey, ni ikan dah masak, bolehlah asingkan tulang dan isinya, ambil isi ikan saja. Selain daripada ikan bakar, kalau nak guna ikan rebus atau ikan goreng pun boleh. Tak ada masalah. Tapi bagi saya lebih suka guna ikan bakar. Okey, dah siap berisikan. Lepas tu bolehlah ambil belimbing bulu ni, potong secara nipis-nipis. Selepas dipotong, boleh peras sedikit belimbing bulu ni untuk keluarkan air belimbing bulu. Sebab belimbing bulu ni dia banyak air. So, tak nak sambal berair, kena perahkan dulu. Lepas tu, bolehlah tumbuk cili. Masukkan garam, gula ajino secukupnya, tumbuk separa hancur. Seterusnya masukkan pula belimbing bulu, boleh tumbuk. Akhir sekali masukkan isi ikan. So, tumbuk sebati. Bila dah cukup rasa semua, dah siap. Sambal ni dia ada rasa masam-masam, pedas-pedas. Lepas tu ada rasa isi ikan tu, buatkan sambal ni lagi sedap. Sambal ni kalau makan dengan nasi putih panas-panas memang sedap. Boleh menambahkan selera. Confirm bertambah makan nasi. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.